Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, segulai sejalai. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya ingin buat komen tentang satu berita pada pagi ini yang agak mengejutkan, iaitu Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bahawa mereka iaitu Bersatu tetap akan berada di dalam Perikatan Nasional walaupun Parti Islam se-Malaysia telah membuat keputusan untuk menolak kerjasama dengan parti tersebut. Tan Sri Muhyiddin telah mengatakan bahawa mereka harus memang bersama dengan Perikatan Nasional sebab Bersatulah yang memulakan perikatan tersebut, bukan PAS. Jadi takkanlah orang yang menjadi pengasas diusir keluar, katanya. Yang keduanya pula adalah Bersatu tidak boleh ditolak daripada Perikatan Nasional secara unilateral, iaitu dengan secara sendiri ataupun dengan secara PAS bertindak sendirian. PAS pun berkata pada satu ketika bahawa terpulang kepada gerakan dan MIPP ataupun Malaysian Indians People's Party untuk menentukan nasib Bersatu. Jadi kita tahu bahawa MIPP dan gerakan hanya menumpang Parti Melayu. Mereka tidak ada apa yang dikatakan pengaruh yang luas dan mereka berharap dengan berada dengan Perikatan Nasional maka dapatlah mereka beberapa kerusi untuk menjadi hiasan kepada Parti Islam se-Malaysia sebagai parti nasional yang berteraskan pelbagai kaum. Jadi apakah tindakan MIPP dan gerakan seterusnya? Kemungkinan besar mereka mungkin akan bersetuju dengan PAS dan menolak Parti Bersatu kerana PAS memang inginkan Hamzah Zainuddin, di mana Presiden PAS telah pun mengisytiharkan bahawa Hamzah Zainuddin kembali sebagai ketua pembangkang. Satu perkara yang pelik sebab tidak pun ada satu mesyuarat Perikatan Nasional dibuat. Sepatutnya bersama dengan Bersatu dan sebagainya. Tetapi Hadi memberitahu bahawa majoriti ahli pembangkang setuju Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang. Itu pun satu benda yang valid. Tetapi dari sudut Perikatan Nasional nampaklah bahawa parti ataupun perikatan coalition Perikatan Nasional ini dah berpecah. Berpecah membawa rebah dari satu sudut lah. Di sini ia memberi implikasi yang besar kepada yang pertamanya apa terjadi dengan perpaduan Melayu. Jadi perpaduan Melayu yang dilaung-laungkan selama ini nampaknya berkecai berai bukan sebab DAP, bukan sebab kaum lain, tetapi sebab apa yang dikatakan tamak kuasa di antara parti masing-masing. Itu pertama implikasinya. Yang kedua pula adalah apakah implikasi di dalam pilihan raya di Negeri Sembilan dan di Johor. Tan Sri Muhyiddin telah mengatakan bahawa beliau dan Bersatu akan bertanding menentang PAS kalau mereka tidak dipanggil untuk berunding. Dan setakat ini sudah pun 2 minggu ataupun Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan, masih lagi tidak ada discussion atau perbincangan di antara parti dalam Perikatan Nasional untuk bertanding di Johor. Jadi ini menunjukkan bahawa Bersatu telah mengambil keputusan untuk bertindak sendiri dan melancarkan jentera pilihan raya, dan mereka akan menentukan calon. Dan kalau terpaksa, kata Muhyiddin, kita lawanlah dengan PAS, dengan UMNO dan sebagainya. Jadi ini satu benda yang besar di mana Perikatan Nasional
berlawan dengan Perikatan Nasional. Dan tambah pula berlawan dengan PH serta Barisan Nasional yang terasnya adalah UMNO. Kalau terjadinya demikian, maka undi Melayu akan berpecah tiga. Dan kalau tidak ada satu penyatuan atau persefahaman, maka ini memberi peluang baik kepada Pakatan Harapan untuk memenangi buat pertama kalinya Barisan Nasional ataupun UMNO Johor akan kecundang. Walau bagaimanapun, kita ada Parti Bersama Malaysia yang boleh merosakkan peluang Pakatan Harapan untuk mengambil alih kerajaan Johor. Jadi ini kalau PBM ataupun Parti Bersama Malaysia yang terajui oleh Rafizi boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan, maka ini menunjukkan satu keadaan politik yang cukup menarik. Bagaimana isu perpaduan Melayu kini menjadi kecai berai, dan juga bagaimana UMNO yang mungkin confident untuk menang akan kemungkinan kecundang sebab parti-parti Melayu banyak yang akan bertanding dan memecah belahkan undi Melayu tersebut. Jadi ini juga boleh memberi implikasi besar kepada pilihan raya umum, dan ada juga yang berpendapat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sepatutnya membubarkan Parlimen terus kerana keruncingan Perikatan Nasional yang bergaduh di antara satu sama lain akan memberi peluang yang cukup baik untuk mengambil alih negara ini tanpa terpaksa bergantung kepada Parti UMNO untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan. Jadi sama-samalah kita lihat perkembangan seterusnya. Ada yang berpendapat bahawa Bersatu yang menjadi pengasas kepada Perikatan Nasional kemungkinan akan ditolak oleh gerakan MIPP serta juga PAS daripada Perikatan Nasional, dan dia akan bergerak solo dengan IPR ataupun Ikatan Prihatin Rakyat. Dan soalan yang lagi satu adalah, adakah Parti Hamzah Zainuddin ini sah? Sebab telah dikatakan bahawa perkataan wawasan itu telah pun digunakan oleh salah buah parti di seberang laut di Sarawak rasanya saya. Maka kita pun tak tahu sama ada ini sevalid parti ataupun parti angan-angan wawasan negara ni, yang mana kalau dia tidak dapat mendaftar dengan sah, maka adakah Hamzah akan menjadi satu entiti untuk masuk ke dalam pilihan raya? Jadi ini adalah serba kemungkinan yang akan berlaku. Pertamanya pada 11 Julai, dan kita lihat juga perkembangan seterusnya pada 1 hari bulan Ogos di Negeri Sembilan, 11 Julai di Johor. Jadi sama-sama kita ikuti perkembangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, segulai sejalai. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Jika anda ingin memiliki buku saya Antara Sunnah Melayu dan Sunnah Rasul, ulasan tentang isu-isu agama, isu politik dan juga isu pendidikan di dalam Malaysia, sila ikuti arahan di dalam poster berikut. Saya akan menandatangani setiap naskah buku yang dibeli, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, maju jaya bersama Malaysia Baru. Sekian, terima kasih.